Kotak batuk kotak garau tu Sirap apa? banyak. Sirap kan garau. Korang-korang, tekanlah button subscribe tu. Lepas tu tekan butang notification tu. Tak susah pun, kan? Lah tiba. Okay, what's up again? Welcome to my channel again. So, nampak tak kerusi ni kosong kan? So, aku dah jemput beberapa guest. Korang tahu tak siapa? Okay. So guys, persilakan masuk. Inilah guest saya pada hari ini ya. Yang ini kita kenalkan Amira. Yang ini Hasmira. Yang ini Laila. Dan ini Arsyad. Ya. Kali ini betul-betul semangat. Betul-betul semangat. Korang yang baru tengok video ni, korang jangan lupa tekan button subscribe. Lepas tu korang kena Tekan butang like, komen, and share. Dan jangan lupa tekan loceng yang kat bawah tu. supaya korang boleh alert dengan video-video akan aku buat lepas ni. Wah, lepas ni video apa? Tak tahu. Macam tu. Aku tak sabar sebenarnya. Tak sabar lagi nak kasi isa. Hari ni kita akan buat challenge siapa imposter. So, cara permainannya, kita akan beri 5 gelas. 5 gelas tu, satu tu adalah air yang paling tak sedap. So, diorang akan buat reaction yang sama je. Reaction sama semua. So, kalau macam even dia dapat air garam ke, diorang kena buat muka nothing happen lah. Okay? Dia macam standard. So, dekat akhir game tu, kita akan bincang siapa antara 5 orang ni imposter. Macam undi. Yes. Okay. Wah. Okay, ini dah air resepi buatan orang rumah ya. So kita tak tahu siapa yang dapat jadi imposter ya. Ni campur So apa ni lah? inilah airnya. Ni campur apa je? Adalah. Tak tahu. Rahsia. Secret ingredient. Incredible. So air kat sini ada 1, 2, 3, ada 5 jenis. So pilihlah macam mana korang nak. Aku rasa Ambil lah. Ladies first. Ambil lah dulu. Bodoh. Bodoh gila lah. Okay. Okey tak? Aku rasa ni lah. Babi Sebab aku dia tengok dia macam sikit. Tak nak bodoh. Ambil je lah. Asal lah aku nak tukar-tukar. Ambil lah ni. Dah. Okay ya. Uish. Dah. Okay ya. Uish. Belum lagi. Kau campur bahan kau sendiri. Okay ya. Okay. Start dari Arsyad dulu lah minum. Aku dulu. Okay. Kau kena minum serentak. Tak. Bukan. Seorang. Syarif. Kita tengok reaction dia. Tak lagi. Jangan dulu. Tak apa-apa. Okay. Apa step? Okay Rela. Bismillah dong. Bismillah. Okay. Aduh. Jangan tersembur. Tunjuk mak aku kat rumah. Kat rumah. Cepat bunuh. Tak boleh. Wow. Wow, pandai berlakon. Okay, next. Aku ke? Bismillahirrahmanirrahim. Minum ni. Nampaknya Oh no. Oh no. paling sikit dia minum. Aku banyak sangat tu. Kantoi air botol. Aus betul. Betul. Ya, abang duduk ni. Takutlah aku. Okay, Mira.
Macam tak ada apa-apa reaction je, aku risau je aku yang dapat ni. Tanta tak kuat kan. Waktu kotak yang banyak. Ni bukan racun ya. Minum je. Jangan habiskan. Wih ni. Macam sial. Tak habis weh. Sedap sangat. Latih. Timba. So, Aku rasa aku tahu siapa. okay. So, korang rasa siapa imposter? Aku rasa kita kembali ke No! God, please, no! 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 Bukan! Belum. Aku main bodoh. Aduh, yang bukan-bukan. yang kebun-kebun. Okay, sekarang bincang. Siapa imposter? Kau rasa tadi reaction siapa paling macam tak sedap? Aku rasa lah tadi muka dia lah tak cover. Lela. Aku salah, aku rasa aku bukan sebab aku rasa aku punya habis. Kan? Betul tak? Mesti korang takkan tuduh aku. Tanta supi juga kan. Dia nak hilangkan bukti. Dia nak Ha. Kan? Ya. Kan? Ya. Sedap. Tengok lah betul-betul gila. Tengok sini. Dia betul. Aku rasa dia lah imposter. Sebab dia dah macam Aku tak tahu sebab reaction semua sama. rasa bukan aku lah. Okay. Vote time. Okay, Achat. Aku rasa aku vote tu, ni. Okay, vote Lela. Okay, Lela kau vote siapa? Ni. Asal lah kau ingat pasangan ke? Okay, Mira kau vote siapa? Lela. Kau Mira? Lela. Dia hilang kau aja tu. Aku rasa Jangan tunjuk duit. Aku rasa Lela juga. Bukan. Lela juga. Kenapa nak kena tunjuk Okay. duit? Kau rasa siapa imposter? Cuba komen kat bawah. Evil. Lela, tadi air kau mana? Yang ni Yang ni? Sedap bodoh. Bukan bodoh. Bukan bodoh. Acai. Aku punya yang ni. Banyak kan? Sebab aku punya sikit je. Sebab yang sikit dulu dia. Try. お前はもう死んでいる。 Bukan juga. Amira. Amira ke? Kau tahu tak aku minum tu. Kawal. Kau tak patut kau tak garam tu. Sirap apa? It was at this moment that he knew he fucked up. Garam. So disgusting. Agak-agak dah. Bodoh lah. So, nampaknya imposter tadi adalah Amira. Lakonan yang mantap ya. Emeh lah. Ada apa kata-kata sebab dituduh? Defender? Muka kau nampak jahat-jahat sangat. Pak, saya tahu awak penat. Saya tahu awak sakit. Saya tahu peritnya ujian yang awak tanggung. Round 2. Okay, korang pilih lah. Aku nak last kot. Jangan silap pilih. Aku rasa aku nak dua. Jangan. Aku dah minum dulu. Nak. Takut lah. Aku tak Air nak. apa tu? Tak. Ha? Aiko. Aku sakit perut dulu nanti. Ya. Dah. Okay. Kau. Nak. Nak.
Nak tukar? Ada lagi nak tukar? Sebab bau dia semua sama. Okay. Tak Sufi. Ni rasa I ikut. Aku dulu kan? Tadi Aku dulu dah ada kan. Okay. Tak sabar minum. Okay. Tak nak lagi. Okay, aku minum Oh no. Sikit. Sedap. Tadi minum banyak ni sikit Sedap dia ada sama tu. Sedap. Wow, ni tak meninggalkan bukti. So sedap lah tu. Baik. Oh no. Oh. Ayo. Maknanya kita dah membuktikan antara Sufi dengan Acad. Tak, aku ni sedap lah. Aku ni sedap, serius. Gosh. Aku ni sedap, serius. Aku rasa macam aku dah tahu siapa. Aku ni sedap lah. Tak tahu, aku Aku rasa rasa- dia orang berlakon. Sedap. Sedap. Okay, masuk untuk undi. Sedap. Nantilah, bincanglah dulu. Bincang lah undi. Tapi macam semua minum air habis. Sedap lah. Ha. Sedap. Sedap ke? Aku pun sedap gila. Sedap sangat. Rasa Sama je aku rasa. rasa baby. Diorang macam mana nak rasa air? Diorang dah habiskan. Itulah. Bangang. Maybe bau. Bau sama. Ada sikit boleh kot. Tak. Aku dengan Iman kosong habis. Vote lah dulu baru boleh tahu. Oh, yelah, itulah. Vote lah dulu kan geng. Okay. Kau buat siapa? Aku rasa dulu. Aku rasa siapa? Aku rasa Hasmira. Mira. Okay? Mira. Mira. Okay, Mira. Dia sendiri. Dia buat aku. Kau? Sufi. Aku vote Mira. Ni nama satu. Mira. Aku. Okay. So, macam mana tahu? Siapa So, imposter jujur sekarang. Niat. Tu je kita nak tahu. Sebab Ain tak boleh rasa. Okay, Ada jujur. sikit. Sebab kita dah undi dah. Ain ni tak apa. Letak apa? Terus BBQ. Sos BBQ? Sos BBQ? Aku rasa sedap je air aku. Salah rasa? Aku pun tak tahu aku punya sedap ke tak. Sedap ke? Sama je kan Macam kau? sama je semua. Sama je. Tu siapa yang imposter? Cak. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dia bilang semua lagi. Bukan aku. Nampak tak? Bodoh. Dua kali salah weh. Dua imposter berjaya weh. Sebenarnya aku dah syak acak tau sebab aku nampak air dia macam keruh sikit daripada kita punya. Aku tak tahu sebab aku punya aku punya ni air ke? Sebab aku macam dia rasa lemon-lemon, takkan dia letak lemon. Aku sedap doa air aku. Aku takkan letak lemon. Aku macam Tapi aku aku salah ke? pilih pula. Sebab korang tu masa korang habiskan ni aku tak habiskan. Confirm aku kena undi ni. Aduh. Aku dah nampak. Ni ada macam base yang benda pula. Aku syak kau sebab air kau macam lain daripada kita. Sebab tu aku nampak aku pegang je aku tak tukar Sebab aku tak tukar dengan kau. Okay guys, kita akan pergi ke round 3. Okay, so korang pilih lah, korang. Tadi ni aku tadi pula. Oh shit. Again. Siapa pilih Aku dulu? rasa aku. Cat. Siapa pilih dulu? Acad. Aku. Orang tengah lah pula. Orang tengah. Ha. Mas nak. Tak nak tukar-tukar ke? Mas nak.
Maksudnya? Tak nak ah. Tak nak. Kau dah kasih ah. Semua dah menyesal. Buruk siku. Dah, cepat. Jangan habiskan tau. Oh no. Okay. Eh. Macam pada tipu. Macam pada tipu. Sorry. Oh my god. Main jenis dong. Okay. Macam tipu tu, macam tipu. Okay. Rasa aku punya dulu. Dia menyesal lah tu. Jangan fikir. Jangan beri. Gantuan. Ada rambut. Bodoh lah. Kami tak. Aduh, aku pula yang cuak. Tengok tangan aku. Aku dah ni. Yelah. Masa tak apa-apa. Cabut. Sedap lah, sedap. Nampak? Kau nampak tak geng muka dia? Sedap lah. Aku buat Sofi. Aku Tak, serius. Bukan. Serius lah. Nampak? Ui, dia Sedap lah. Siu. Okay. Tak ada tumpuk. Dia tak payah buat. Kau dah tahu dah pergi sekali ni. Apa benda ni? Kau memang nampak dia sampai lupa kita kat mana. Dia sekarang dekat Cuka. Sekarang dekat serius lah. Okay lah, Sofi lah, Sofi. Bukan lah. Bukan aku lah. Kau tak? Kau tak nak rasa ke dulu? Aku undi Sofi. Aku undi Sufi juga. Sofi. Kau? Kau mesti undi diri kau sendiri. Sofi. Okay, aku rasa Kau nak rasa? Bukan lah. Bapak kau bau. Tanah tu. Kau nak bau. Bau. Ya. Nasib baik aku tak tukar ke Sofi. Tekak terus jadi. Aku dah tengok muka kau. Dia macam tak sangka. Bau dia macam bau ni tu. Bau kepedihan ni orang berhingga. Minum air. Aku ke? Sebab habis Saya dia. orang macam tu. Okay. Okay, Sofi. So, kita orang semua Nampaknya. dapat satu markah. Sofi kosong. Ya bodoh. Apa Sufi kosong? Saya 2, Acak 2, diorang berdua ni 1. Dan dia kosong. Easy lah ni, easy lah ni. Bodoh lah. Macam lagi power lagi ke? Okay, sekarang kita nak bincang pasal denda ya. Sebab dia gagal gagal menyamar. Dia gagal berlakon sebab nampak sangat macam Aduh. macam tu. Aku rasa kau memang jadi penyanyi. Bodoh, dia letak cuka banyak gila kau. Aku rasa macam satu cawan. Aku elok boleh habiskan Rasa apa? Pahit dia? bibi. Tak, aku rasa kan tekak aku macam temut. Macam Aku macam Kecut. Aku nak minum aku jadi ada muka aku dah kantoi. Okay. Okey. Sakit pun. Okey, sekarang ni diorang berempat dah buat denda untuk aku sebab aku kalah game ni. So tak apa, game ni kita kalah tak apa. Ada ubi, ada batas, ada lori aku langgar. Tiba. So ni adalah denda-denda yang telah diorang buat untuk aku. So kalau korang boleh tengok dekat dalam skrin tu, macam-macam ada. So aku takut siap. Tekan 1, 2, 3. korek dapat main TikTok. One,
Alah, boleh. Makan telur mentah. Makan telur mentah, geng. Nasib baik. Aduh, tak bisa. Tu, sekali. Kita kena buat 3 kali. Asal pula 3 kali. Spin Salah. Dapat apa dulu? 3 kali spin. Maksudnya kali ketiga spin sekali ketiga baru yang betul. Pundik. Bodoh carut. Okay. Baru satu lagi. Aduh, bodoh lah. Kita tengok siapa yang kena. Aku nak video TikTok. Kerendam. Okay, yang kedua makan chili. Belum lagi. Okay, yang ketiga. Belum lah, bodoh. Ini pertama kan? Ni tak ni dah. Kerendam bodoh kan dia kerendam. Bila ambil lipstick paling merah. Lepas tu buat TikTok. Tak kira ambil lipstick lah, kena ambil lipstick lah. Lipstick paling merah. Pergilah semua. It was at this moment that he knew he fucked up. Pergilah semua. Tepi. Hei, bodoh sia. Tunggu lagi seorang guys. Kita tengok warna dia. Nyah. Dia kena pakai warna hijau tu. Ini hijau. Ni hitam gila. Hijau. Hijau. Hitam gila. Geng, kau nampak weh pendajal-pendajal. Ini weh. Kau tengok pendajal-pendajal ni, kau tunjuk semua kat kamera. Kita aku. Ni warna apa ni? Ni warna apa? Warna apa? Buruk muka aku gila. Habislah, ayah aku tak Nanti belum tudung belum. Geng, aku tak tahu apa jadi dengan muka aku. Macam Nori pun. Ya, aku rasa macam ada sikit kekurangan lah. Warna hitam tak ada warna hitam. Warna hitam tak ada. Warna hitam tak ada. Ni warna apa? Ni apa? Ni Ni yang tu kan? Dah. Aku rasa ya. Itu seronok korang ni. Kita baru buat satu video Tak, yang tau. tu. Kita baru buat satu video. Kat merah. Mana? Yang itu. Yang ni. Ya, itulah. Ni kan? Ah, Aku rasa ada sikit kekurangan. tambah. Telah. Tag Afika. Kita dah jumpa. Geng, tengok apa jadi Beritahu geng muka Afika. aku, geng. Apa tu? Lentik betul. Aku rasa dia kena jadi macam orang munafik sikit lah. Bawah-bawah. Macam ni boleh Sufi jualkan hip hop. Ayah. Tolong ai. Weh, apa benda ni? Macam Nina. Taklah dia kena tutup sikit. Ya Allah. Tak payah pegang. Duduk. Pak, saya tahu awak penat. Saya tahu awak sakit. Saya tahu peritnya ujian yang awak tanggung saat ini. Tengok air muka. Cukup sampai sini. Jual dia dekat Chowkit. Okay, bye. Okay geng, itulah dia denda yang diorang buat dekat aku tadi. Sungguh hina ya. Hina. Mantap. Hina betul. Nampak sangat diorang tak suka aku geng. Dah channel sendiri bos kena. Bodoh lah. Okay, sampai situ saja video kita pada hari ini. So, korang yang belum subscribe tu, tolong subscribe. Lepas tu like, komen, share. Lepas tu tekan butang loceng tu supaya dapat video-video baru daripada
Supi Shinbe channel, okay? Yeah. Bye! Okay, so video untuk hari ni is... Mana suara korang? Sekali. Alah. Video is a wrap!